pun pakai apa pun. Noh. Kata dia wajib kena dai tak berlapik. Noh. Yang berlapik, barang lapik tu ikut kita besar kita. Kalau sejadah tak apa. Faham tak? Jadi yang kata 7 anggota tu lagu mana? Tengok bilang. Dai 1. 2 tapak tangan. Jadi berapa? 3. Betul tak? 2 lutut. Jadi berapa? 5. 2 ibu jari kaki. Betul tak? 7. Noh. Wajib anggota sujud ni 7 anggota ni kenal tempat dia panggil tempat sujud lah. Lantai kita pijak, senang bahasa kita dia panggil lantai tempat kita pijak tu, sejadah kita tu. Wajib 7 anggota. 2 ibu jari kaki. 2 lutut, 2 tapak tangan. Dari. Itu mazhab Imam Maliki. Dia tambah atas mana? Hidung. Depa kalau tak kena hidung tak sah. Kena tekan. Noh. Kena faham nong tu. Tu sembahyang kena tahu kafiat sembahyang. Baik, sujud ni cerita ada termasuk dalam rukun yang panjang. Noh. Nampak tak? Sujud ni kira masuk dalam rukun yang panjang. Dapat. Rambut tak boleh macam rambut nyau. Macam rambut kenyang. Ya lah si tarik naik atas. Macam orang perempuan ambil wuduk lah. Orang perempuan suka sidai sek-burn. Memang dia panggil rambut ni. Tapi dia duduk di kawasan muka. Maka orang perempuan suka ambil wuduk, suka sidai. Sidai ni. Maka dia ambil wuduk kena tau ni lah. Sek-burn dia tu di sidai. Maka basuh muka tak sempurna. Maka tak sah wuduk dia. Tak boleh sidai perempuan. Kita kalau rambut panjang macam tam tak boleh sidai sek-burn. Sek-burn tu termasuk dalam muka. Dia duduk dalam kawasan muka. Nampak? Noh. Dia ada ni dah kawasan dia ni. Kalau dia dekat sini, lepas tu kita kena pergi lebih. Kawasan dia. Noh, kat ni rambut. Noh. Kena. Dia nak ambil bagi sempurna. Lepas tu yang katakan ambil wuduk ni, kalau dah tanya buat wuduk saya tanyalah. Saya ceritalah. Ayat wuduk yang pertama bila jatuh dah jadi mustakmal. Ayat kedua tak jadi mustakmal. Ayat wuduk yang ketiga tak ada mustakmal. Ayat wuduk yang pertama yang jatuh. Kita ambil ayat tu. Dia kalau kita duduk tang ni, dia turun sampai tang ni. Dia tak mungkin jatuh atau mungkin meleleh. Dia tak ada mustakmal. Yang kata mustakmal dia terkeluar, terloncat daripada anggota wuduk kita. Baru dia panggil mustakmal. Macam kita mandi wajib. Kita jurus yang istimbah, dia turun sampai kaki. Tak mana ayak tu lalu sampai kaki, jatuh lepas dari kaki tu baru mustakmal. Selagi tak jatuh, kalau dia tu tinggi ke mana pun aci. Noh, ayak yang berasin pada badan kita yang pertama. Nampak tak? Bunyi mustakmal. Nampak tak? Itu yang hukum dia kalau kita ambil wuduk, kita tak boleh angkat tangan. Kita ambil wuduk, yang pertama tu kita basuh kan. Kita baru kita terangkat tangan. Kita boh balik tu dia mustakmal dah. Jadi jangan tarik. Jangan tarik tengah. Selagi ada ayak, tak ada ayak tak boleh kecoh kan. Boh. Tonyo.